Okay, kita sambung perbincangan kita untuk soalan mana yang cikgu suruh jawab sendiri tu. Soalan 6 kan? Okay, soalan 6 ni. Jadi cikgu akan tunjuk contoh macam mana nak jawab dia. Soalan 6. H tambah 3 2H tolak tambah 2H. So kita kena buka bracket. Macam mana kita nak buka bracket? Kita start dengan, mula dengan yang ini. Kena darab yang belakang ni. Nampak tak? Yang ni darab dengan yang ni. So 6H. Sekejap. Saya turunkan sikit. Okay, first step 6H darab 2H. Ni kita kena tahulah. So dia akan jadi 12H kuasa 2. 6H darab negatif 5, negatif 30H. 3, lepas dah darab yang depan, darab yang second pula. Ini darab dengan yang belakang ni. So 3 darab 2H, 6H. 3 darab negatif 5, negatif 15 tambah 2H. Lepas tu kita susun semula. 12H kuasa 2. Lepas tu negatif 30H tambah 6H tambah 2H tolak 15. Dia akan dapat 8. So negatif 22H tolak 15. Ni jawapan untuk nombor 6. Okey, jawapan untuk nombor 7. D tambah E kuasa 2 tolak 7 DE. Okay, so kita buka bracket. D tambah E, D tambah E tolak 7 DE. Okay, so macam biasa kita darab yang depan ni darab dengan yang belakang ni. Cikgu turunkan sikit ni. D darab D, D kuasa 2. D darab E, DE. E darab D, DE juga. Bila kita nak tulis, kita tulis yang ikut alphabetical order. Okay. And then E darab E, E kuasa 2. Lepas tu kita susun. Okay, yang cikgu okay, tengok D kuasa 2 dia memang satu je. So dia tak berubah apa-apa. So DE ni, DE tambah DE 2DE. 2 tolak 7 sebab dia group yang sama. DE ni di group sama, so kita boleh selesaikan. Dia kan dia negatif 5. DE tambah E kuasa 2. Okay, ni nombor 7. Okay, untuk nombor 8. Untuk nombor 8 F tambah kan ni. Okay, tambah 3G kuasa 2 tolak 9FG. So kita buka bracket. Tak je kena tulis bawah sikit nanti. F tambah 3G, F tambah 3G tolak 9FG. So F darab F, F kuasa 2. F darab 3G, A, B, C, D, E, F, G. Okay, FG. F dulu baru G. Tambah 3FG tambah 9G kuasa 2. Macam tu. Okay, kena ingatlah step mana kita kena darab. Lepas tu kita susun balik. F kuasa 2 tambah 3FG. Sebab tu kita kena tulis ikut alphabetical order. Supaya kita dapat jawapan yang betul bila kita selesaikan. F kuasa 2, 3 tambah 3, 6 tolak 9, negatif 3 FG. Okay, ni jawapan untuk soalan 8. Okay, soalan 9 tu dia panjang sikit. So untuk soalan 9, U, saya kena tulis bawah sikit. U tambah 3V bracket U tolak 3V U 5V tolak 2U.
Okay, so U darab U. Kan yang cikgu cakap depan ni darab dengan yang belakang ni dulu. So U darab U, U kuasa 2. U darab 3V negatif 3UV. Lepas tu tambah 3UV tolak 9V kuasa 2. Lepas tu dah kita selesaikan yang ni. Yang ni maksudnya dia dah settle dah. Kita dah buat. Dan kita kena buat yang belakang pula. So yang belakang ni kita masuk negatif ni darab dengan yang ni. So kita akan start dengan negatif U darab 5V. Negatif 5U RSTUV. Okay, U dulu. And then negatif U. Negatif jangan lupa. Negatif dan negatif positif 2 U kuasa 2. Okay, lepas tu kita susun. U kuasa 2 tambah 2U kuasa 2 tolak 3UV tambah 3UV tolak 5UV tolak 9VU. So 3. Kalau dia tak ada maksudnya dia 1. So 1 tambah 2 3. Yang ni tolak-tolak cancel. Negatif 5UV tolak 9V kuasa 2. Okay, untuk nombor 10. Nombor 10. 3M tolak 2N. 3M tambah 2N tambah M. 3 tolak M. Okay. So darab macam biasa. Ni darab yang ni. So 3 darab 3M 9M kuasa 2. 3M darab 2N 6MN. Lepas tu negatif 2 negatif 6MN. Negatif 2 positif 4N kuasa 2 tambah. Okay, darab yang belakang pula. Yang belakang pula. Ni positif M ni darab dengan 3 tolak M ni. So M darab 3 3M. M negatif 5 negatif M kuasa 2. So kita susun balik 9M kuasa 2 tolak M kuasa 2 tambah 6MN tolak 6MN. Lepas tu dia ada 3M tambah 3M tambah 4N kuasa 2. Susun je balik. So kita nak tahu macam mana, cukup tak? Kita kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. So tolak 9 tolak M kuasa 9M kuasa 2 tolak M kuasa 2 sama dengan 9 tolak 1. So 8M kuasa 2. Yang ni cancel. Tambah 3M tambah 4N kuasa 2. Okay, ni untuk nombor 10. Okay, untuk nombor 11. Nombor 11. 3W tolak 5T kuasa 2 tambah W 7W tolak 8T. So buka bracket. Tak muat pula. Okay, so darab macam biasa. 3W darab 3W, so 9W kuasa 2. 3W darab negatif 5T. Negatif 15 RSTUVW. TW. Ini darab ni negatif 5TW. Dan negatif 5T. Negatif 5T. Positif 25T kuasa 2. Lepas tu kita darab yang belakang pula. Okay. Darab yang belakang dia akan jadi 7W kuasa 2 tolak 8 TW. Tak muat pula cikgu punya ni. Sekejap.
TW. Cikkan sikit soalan ni. Okay, so dia akan jadi, kita susun balik 9W kuasa 2 tambah 7W kuasa 2 tolak 15 TW tolak 15 TW tolak 8 TW tambah 25 T kuasa 2. 9 tambah 7, 16. 16 W kuasa 2. So, negatif 38 TW. Macam ni. Lepas tu, untuk nombor 12. Okay, nombor 12 tu cuba buat sendiri. Cikgu bagi sikit je. Contoh dia. 4Q tambah 3R kuasa 2 tolak R. Okay, so Arina kena buat sendiri supaya faham. Kalau cikgu buat je, nanti cikgu yang faham. Buka bracket kan. Lepas tu, buka. Tengok macam mana cikgu ajar tadi buat. Okay, lepas tu dah yang ni cikgu nak ajar pemfaktoran pula. Tadi pengembangan, yang ni pemfaktoran. Okay, so pemfaktoran. Pemfaktoran. Kita kena faktorkan apa yang sama. Contohnya, soalan 1 tu. 5B tambah 25. So, faktorkan dengan 5. Yang ni sifir lah. Bahagi 5. So, kita akan dapat apa? B. Maksudnya macam ni. 5B bahagi 5 dapat B. 25 bahagi 5 dapat 5. Jadi, jawapan dia ialah. So, 5B tambah 25. Kita faktorkan dia akan jadi 5. 5 yang kat luar ni. Bawah ni bracket. Bracket B tambah 5. Macam ni. So, untuk soalan 2. 6 tolak 18C. So, 6 tolak 18C. Dia boleh 3. Paling kecil. So, 2. 6 bahagi 3 dapat 2. Ni boleh guna kalkulator. 18 bahagi 3, 6. Oh, dia boleh bahagi dengan 6 lah. 6 paling kecil. So, 6. 6 bahagi 6, 1. Negatif 8J bahagi 6, 3J. Jawapan dia 6 tolak 18J sama dengan 6 bracket 1 tolak 3J. Macam ni. Lepas tu untuk soalan 3. Soalan 3 tu kita kena buat 2 kali. So, cikgu tulis siap-siap lah. 7X tambah 28X kuasa 2. Kita bahagi dengan 7 dulu. So, tinggal X. 7 bagi 7 tinggal X tambah 7 bagi 4. X kuasa 2. Lepas tu kita bahagi pula dengan X. 1 tambah 4X. Jadi, jawapan dia ialah. Yang ni kita combine. 7X jadi 7X. So, pemfaktoran dia ialah 7X bracket 1 tambah 4X. Yang ni pemfaktoran dia. Pemfaktoran dia ialah yang ini. Ini dan ini. Combine. Okay. Lepas tu untuk nombor 4. Nombor 4. 15K kuasa 2 tolak 3K. Okay, kita faktorkan dengan 3 dulu. 15 bagi 3, 5. 3 bagi 3, 1. 1 selalu kita tak tulis. So, dia tinggal K. Dia semua bahagi dengan K. 5K tolak 1. Combine dia akan jadi 3K bracket 5K tolak 1. Okay, nombor 5. Nombor 5 dia panjang sikit. Kita tengok apa yang sama. Tengok.
Huruf apa yang sama dekat sini? Yang sama ialah P. So dia akan jadi PQ bahagi PQ. P kuasa 2 ni mesti PP bahagi PP. P negatif PR bahagi P. Negatif R bahagi P. Dia macam potong. So dia akan jadi negatif R. Ni jawapan dia. Untuk yang nombor 5, P bracket Q tambah P tolak R. Okay. Okay, next. Okay, nombor 6. 6, 7 dan 8 tu cuba jawab. Okay. 6, 7 dan 8 tu cuba jawab. Ini 6, 7, 8. Yang B tu bawah tu nanti cikgu ajar macam mana nak buat dia.